memeluk bahu, harumnya tanganmu. Hanya Tuhan yang tahu betapa aku rindu. Wan, tolong Mak Wan pergi kedai beli barang. Tunggulah Mak, orang tengah main game ni. Wan, mai tolong Mak tolong buang sampah ni kejap. Apa? Mak nak apa? Panggil. Apa benda? Tolong Mak buang sampah ni ha. Buang sampah Ni buang sampah. Hei adik, kau kenapa buat macam tu? Ish, tak payah nak sibuk ah. Hello, Sabrina, kau kat mana? Kau tahu tak tadi aku lalu kat depan rumah orang ni. Rumah si Wan, aku tampak mak dia gaduh dengan anak dia. Sekejap lagi aku datang mak aku cerita. Assalamualaikum. Sap. Pakcik, nampak Sap tak? Waalaikumsalam. Ada tu kat bawah tu. Okey, terima kasih. Kamu. Ya Allah. Kau nak tahu cerita? Tadi aku lalu depan rumah mak tu. Alah, si Wan dengan mak dia. Wan tu? Ya. Apa dia? Aku dengar tadi berkelahi bergaduh lah dengan kakaknya dengan adik-adiknya. Gaduh? Apa sebab gaduh? Dia mau gaduh tadi anak-anak tu. Kenapa? Tapi Wan tu memang cukup panas. Itulah aku tak tahu apa masalahnya daripada budak-budak. Daripada Dia memang dulu. apa itu. Ha. Okeylah Sab, aku nak balik ni. Aku dah lama kat sini. Banyak lagi kau nak cerita ke orang lain. Alright. Jai, kau daripada mana? Aku bawa balik kebun. Dah lama aku tak tengok kebun aku tu. Habis dah naik lalang dah. Alang-alang. Aku nak cakap sikit dengan kau ni. Aku nak ingat kau sikit. Aku dah kenal kamu ni dah lama dah. Dah berpuluh tahun. Aku tahu perangai si Wan tu daripada kecil lagi. Memang dia tu kasar orangnya. Aku rasa ni kau ni terlalu manjakan dia lah. Yelah, kau memang kenal dia. Tapi aku ni mak dia. Aku lagi kenal dia. Memanglah dia kasar. Lagipun dia budak lagi. Tapi dalam hati baik. Dia budak yang baik. Kamu tak payahlah nak cakap pasal dia bukan-bukan. Dah lah tu Jah. Aku perlu cakap dengan kau ni. Bukan nak dengar nasihat. Biar aku balik rumah, masak kat bini aku. Lagi bagus. Aku balik dululah. Wan, nak ke mana pula tu Wan? Sibuk suka hati lah. Kan doktor dah pesan, kena banyak rehat lepas makan ubat-ubat yang dia bagi tu. Yasmin, ni mak tak pesan ni. Mak ada tinggal balang kuih untuk adik kamu. Itu kuih kegemaran dia. Nanti kamu bagi ke dia ya. Takut mak tak sempat nak bagi dekat. Mak dia dah cakap macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mak, lama mak tunggu Wan baliknya. Dari hari tu mak tunggu Wan balik. Mak call Wan suruh balik rumah. Tapi Wan tak balik-balik. Bila mak ada, Wan tak hargai mak. Mak selalu cakap yang baik-baik tentang Wan. Orang kata buruk pasal Wan pun mak
Mak masih cakap baik pasal Wan. Wan minta maaf sebab tak dapat nak jadi anak yang baik macam yang selalu mak harapkan. Kalau Wan balik tentu, mungkin tentu Wan sempat minta maaf dengan mak, sempat cium kaki mak. Tapi sekarang apa yang Wan boleh buat? Boleh tak batu-batu mak je. Tak boleh nak buat apa, tak boleh minta maaf, tak boleh nak peluk cium semua. Tak tahulah kalau mak maafkan Wan ke tak. Raya